masuk sekarang. Oh, itu sekali. Siapa Muhammad Sabrai? Budak aku. Dah lama dia kerja dengan kau? Dah 3 bulan. Kau ni pangai! Hai! Kenapa ni, Syarif? Dia tu polis, kau tahu! Kau penipu! Kau belum kenal lah siapa aku! Azri, kau okey? 2 dah mati. Ada 6 lagi. Okey, gerak semua. Tolong, Cik. Saya tak salah, Cik. Bagus. Good job, everybody. Kes ni kita perlu dapat sini tau. Tak, ya. Perlu dapatkan sini daripada ini untuk diluluskan. Nanti awak cuba sama dengan Rita. Jalan. Dia masih tak nak cakap.
Tak apa. Biar aku cuba. Okey. Azri, Tuan. Tuan. Saya dah baca laporan awak. Kali ini nasib awak baik. Lain kali awak kena pastikan dengan siapa awak berurusan terlebih dahulu. Faham? Faham, Tuan. Saya tak sangka yang Syarif terlibat dalam transaksi itu. Saya terima maklumat daripada narkotik. Syarif bukan ikan besar. Jadi, jaringan pengedaran ganja ini masih belum dapat kita lumpuhkan. Tuan, kami sedang mencuba mendapatkan maklumat lain dari Roy, Tuan. Kalau begitu, segera selesaikan ops ni. Dah 3 bulan pasukan kamu buat operasi ini. Baik, Tuan. Tuan. Dah makan? Kau tak dengar ke? Kau. Aku dengar kau tak nak kerjasama, betul ke? Kau nak makan, aku dah bagi makan. Kau nak tidur pun, aku dah bagi tidur. Apa lagi yang kau nak? Kalau kau nak dakwa je lah aku. Kau tak lepaskan aku. Hei! Kau jangan nak keras kepala, ya? Kau kena reman 14 hari. Kau faham tak? Sekarang ni aku nak tanya. Siapa punya ganja yang sebenar? Kan aku dah kata, Syarif. Kau jangan nak bohong. Kau dengan Syarif kan pilih je. Sekarang ni aku nak tahu siapa Jerome yang sebenarnya. Syarif. Jangan bohong! Okey. Kau tak nak bekerjasama, tak apa. Tak. Kau bawa dia pergi Interpol. Interpol? Kenapa? Takut? Aku ada dapat waran tangkap daripada sebuah negara yang selalu kau pergi. Diorang pun nakkan kau juga. Kau punya juga kau ni kan? Aku rasa kau pun tahu macam mana orang-orang sana layan orang macam kau ni, penjenayah yang macam kau ni dalam penjara. Kau bayangkanlah. Badan Mak Saleh besar-besar tu kan? Kau hadap Betul lah, aku tak nak kerjasama kan? Kalau macam tu, teruskan proses pemindahan dia ke Interpol. Tuan, nama orang nombor 1 tu Rombo. Kalau daripada tadi macam ni kan senang. Awak type semua ni. Lepas tu awak copy, awak bagi kepada anggota kita semua. Ya? Ini semua penting ni. Ada apa-apa lagi, Pak? Itu je. Baik. Puan, ada fax. Terima kasih. Sama Puan. Tuan, ada fax untuk Tuan. Semua orang kita ada. Ada, Tuan. Kecuali Sarjan Chan. Dibantu Inspektor Azri. Suruh semua standby. Kita nak kena buat berapa tangkapan ni. Baik, Tuan. 10 minit lagi suruh semua anggota CID 3278. Tunggu saya ke bilik belakang. Baik, Tuan.
Malah. Okay, Puan. Typekan report ni. Baik. Helmi. Hubungi Inspektor Azri. Tanya dia perlukan bantuan atau tidak. Baik, Puan. Berita. Tuan. Bilik saya kejap. Baik, Tuan. Keluar. Pegang dia, pegang. Periksa. Kamil. Kau ni menyusahkan aku lah. Apa ni, Cik? Saya tak ada buat apa-apa salah pun. Kamil, semua orang cakap dia baik. Yang kau nampak aku tadi, kau mencicit-cicit lagi apa pasal? Ha? Apa pasal Kamil? Tengok dalam bonet. Tak ada apa-apa, Cik. Alah, jom kita tengok dulu. Buka dulu bonet ni. Buka bonet. Mana ada apa-apa dekat dalam? Buka dulu. Pegang dia. Ni apa benda ni? Banyak okok ketek kau. Kamil. Kenapa kau masih tak nak berubah, men? Lah, rokok ketek je. Bukannya ada pun. Nampaknya Kamil, pihak kastan nak jumpa kau. Ya Nazir. Orang yang tuan suruh jemput tu, saya dah bawa dah. Ada apa masalah ni? Ada sikit. Tak berubah lagi dia kan? Kamu udah boleh tinggalkan saya kan dia? Apa nak jadi dengan kau ni, man? Ha? Masa kau keluar penjara dulu, kau nak kerja aku tolong carikan kau kerja. Sekarang kau buat balik benda yang tak senonoh ni, apa? Aku minta maaf lah, Azri. Kau minta maaf aku buat apa? Kau tak kesian dia tengok orang tua kau? Tolonglah aku, Azri. Apa lagi yang kau nak aku tolong? Apa lagi? Aku malulah ada kawan sekolah macam kau ni. Ini urusan kastam, kau tahu tak? Kalau kau nasib baik, kau kena denda. Kalau nasib kau tak baik, kau masuk balik penjara, kau tahu tak? Aku tak kisah kalau aku kena hukum pun. Memang salah aku. Itu orang tua aku. Orang mana nak kerja? Oh, sekarang mau aku ingat orang tua kau.
Kau tahu kenapa kau ke sini? Aku nak minta kau tolong. Kau masukkan aku dalam kumpulan Ronggo. Jangan Azri. Bahaya Ronggo tu. Itu bukan masalah kau, itu masalah aku. Sekarang kau nak tolong aku ke tak nak? Yelah. Tapi aku tak pernah jumpa dia. Tapi kalau anak buah dia tu, aku kenal lah. Itu pun dah kira bagus lah tu. Okey, macam ni. Kalau aku perlukan bantuan kau, aku akan suruh orang aku jumpa kau. Faham? Yelah. Habis tu macam mana dengan orang tua aku? Itu kau tak payah risau. Aku uruskan nanti. Terima kasih lah Azri. Lepas semua ni selesai, aku tak nak dengar kau buat kerja-kerja bodoh lagi tau. Faham? Faham Azri. Kau nak makan tak? Belum pergi. Nanti aku suruh bawa makan. Azri, nanti kau belikan aku nasi biryani ayam pedas ni Puan, siapa lelaki yang kita tunggu ni? Jamal. Dia ni saya pernah tahan sebab memiliki ganja. Saya rasa dia boleh bantu kita untuk dapatkan maklumat tentang Ronggo. Itu dia. Hai Jamal. Jamal. Hey. Apa ni? Apa? Lagi ya? Asal kamu lari? Sekarang aku nak tanya. Keluarkan semua barang dalam badan kau. Mana ada apa barangnya? Kau keluarkan barang dalam badan kau. Keluarkan Jamal, keluarkan. Apa mana ada barang ni? Tak ada barang lah. Kau masih tak serik lagi ya Jamal? Ni, bawa dia ke balai. Apa? Mana? Itu bukan travelling lah. Cerita kat balai. Okey, sekarang kita dah sampai. Jamal satukan awak. Lalunya waktu macam ni dia dah sampai dah, Jen. Tak apa, kita boleh tunggu. Jen. Tu lah mak yang saya cakapkan tu. Tu ada. Siapa lelaki yang bawa dia tu?
Alamak, yang tu saya tak kenal lah, Din. Jadi inilah Mak Ya, Tuan. Siapa, Tuan? Ini Jack. Dia orang kanan Ray. Sekarang ni Ray pun terlibat sama. Kalau macam tu, apa tindakan kita seterusnya, Tuan? Kumpulkan pasukan kita. Baik, Tuan. Jadi inilah Jack. Aku rasa Ray masih hidup. Aku nak operasi kali ini kita perlu rancang dengan lebih teliti dan pantas. Aku rasa kali ini kita akan dapat tangkapan yang biasa. Kalau macam tu, kita kena segera susun strategi. Tapi masalahnya sekarang, Jack kena kau. Macam mana kau nak masuk dalam kumpulan Ronggo? Masalah tu aku akan selesaikan nanti. Yang penting sekarang, kita kena susun strategi untuk menangkap mereka. Saya tak tahu, Cik. Sekarang siapa dia minum? Siapa datang dia minum? Daripada kau sengkit, kau tak ada kerja, sampai kau berduit sekarang ni, mana datang duit kau tu? Betul, Cik. Saya tak tahu, Cik. Apa yang kau tak tahu? Kau kena bagi maklumat ke kita orang. Percayalah, Cik. Banyak kali Raju ni terlepas. Belum masa dia lagi. Kali ni insyaAllah mesti terkena.
Menurut keterangan saksi, memang sah Puan. Lelaki yang terakhir bertemu dengan si mati adalah Jack. Dan seorang lagi tidak dikenali. Sarjan, macam mana dengan soal siasat dengan Zamarun? Zamaru, dia memang tak tahu apa-apa pun. Habis kita nak charge dia anda apa? Keputusan air kencing dia Puan positif. Kalau macam tu, kita charge dia anda penyalahgunaan dadah. Kalau orang tanya kau mana kau kenal aku? Cakaplah kenal kau kat Johor Bahru. Masa kita sama-sama sujud kretek. Yes. Tak risaulah. Hei. Apa tu? Ha? 10 minit aku tunggu kau. Tadi kau masuk pemain yang tinggi kau angkat tangan. Jadi gila. Ni aku nak kenalkan. Ni Saleh. Saleh, ni Mael. Yang aku cakap kali tu. Bisnes kita hari ni. Bagi abang kopi satu. Sama. Apa urusan kita hari ni? Kau macam tak faham pula, Mael. Aku tak faham. Cakap apa? Saleh, lah. Salah tempat. Ni main kawan-kawan ni lah. Takkan gurau sikit tak boleh. Kita cerita dulu. Aku makan pun tak habis lagi. Nak kita sembang. Ada tak barang yang aku pesan? Barang kau minta tu banyak sangat lah. Sekarang kau mampu ke tak? Kalau kau tak mampu, aku percaya orang lain. Bukan aku tak mampu. Barang kau minta tu banyak. Kau kena deal direct dengan bos aku. Itu lagi bagus. Bila kau nak barang? Secepat mungkin. Kalau boleh hari ni ke aku nak. Okey. Boleh tahan. Macam ni lah. Kau tinggalkan nombor telefon kau. Aku tengok aku cakap dengan bos aku. Nanti aku kontak kau balik. Kan? Tahu je. Nanti aku call kau. Okey. Call kau ah. Kau kena hati-hati. Ronggo tu licik orang dia. Tak lambat ni kopi. Meeting kau dengan Ronggo. Dia setuju. Tapi harganya agak tinggi, bos. Kau tahu aku kan, harga bukan masalah. Yang penting barang tu orang suka dalam makan. Sebenarnya, bos, bekalan baru Ronggo, kita terpaksa berkongsi dengan pembeli lain. Kongsi dengan apa? Kau tahu apa maksud kongsi kan? Hey Jack, kau pergi cek. Aku nak tahu siapa. Okey, bos. Hey, kau bawa Ali sana. Ali, bayar ni kau ikut Jack.
nak ni? Itu baru sikit. Kalau kau tak nak sakit lagi, lebih baik kau bagi tahu aku apa yang aku nak. Apa yang kau nak tahu? Siapa yang nak beli ganja dengan Ronggo? Wah, aku tak tahu, Jack. Sekarang macam mana? Wah, Jack. Tadi kau, aku tak tahu. Menurut saksi, mangsa telah dibawa 2 orang lelaki. Ada sebarang description yang awak dapat? Ada, Puan. Salah seorang lelaki itu adalah gambaran Jet. Dapatkan gambar Jet. Tunjuk pada saksi. Baik, Puan. Malam. Puan. Dapatkan maklumat dari jiran-jiran. Baik, Puan. Hello. Unit forensik. Ada maklumat pasal Salim? Ada, bos. Tapi tak ada siapa yang tahu siapa dia. Okey, kau jangan buang masa lagi. Aku nak kerja dia dalam lancar, okey? Baiklah, bos. Ali, Ya, bos. pergi siap ni. Lama aku tak pasang kau. Ya, bos.